Tengok balik semua macam itu. Saya jalan ni saya tengok keliling. Mungkin saya tak dapat pandang lah. Dia apa? Tidur penting. Sayang saya tak jumpa lagi lah bulu kuning kat dalam ni. Bulu kuning, ada jumpa bulu kuning ni. Saya tak tahu lah macam mana cakap. Kandang ni yang pandai. Dia tengok cukup bulu saya tahu dah. Ada bagian lah. Jalan ni licin lah geng. Jalan licin. Sebab tu geng, aku pun hati-hati ni geng. Jalan licin kan lepas hujan. Ya lain sih geng. Kita kena hati-hati kat jalan ni geng. Silap langkah kita je tergolek lah. Tergolek ke bawah ni. Aku bingung menggugut terlentang geng. Menggugut terlentang tu banyak batu pun terantuk kepala. Cerita kita. Ni saya ujung-ujung. Sewa helikopter datang ambil. Tak mampu aku nak angkat geng. Badan dia besar dari aku geng. Jauh gila. Ya. Kurang doakan yang baik-baik. Tentang hutan yang dulu dikatakan hutan tebal. Walaupun untuk hiking hutan yang tebal. Kalau ada salah, buat dia banyak lorong. Lorong banyak. Yang penting korang jangan dia pecah ya. Mata korang kena awas dulu. Anda mesti baca komen ya. Yalah, kena sekali-sekali saya baca komen, saya tengok depan, saya tengok sahabat kita di belakang. Oh ada lah tu, ada lagi. Jangan mata merah ya. Lama geng, pula. Aku baru screenshot. Screenshot pula. Nak zoom dia pula geng. Rasanya sekarang lah. Kau ikut aku. Kau nangga aku 4 kali 500 meter aku jalan dah. 450 meter. Satelit tu dapat. Ada kan? Aku dah baru turun tempat kau bijak. Tempat dia duduk. Ada nombor. Siapa yang pandai beli nombor geng? Ada nombor sini. 1248. Banyak nombor dia tulis. Mana yang kecap boleh terbuka tu. Ni 37. Siapa? Pandang-pandang lah. Macam-macam. Ada siapa-siapa nak tulis nama ke? Saya tak nak. Nanti nama. Wih. Banyak lah semua api. Macam saya pakai kasut boot ni geng. Kalau dia masuk memang setengah out lah nak buka geng. Rumah lama. Apa rumah lama? Tok rumah lama tu lah. Tak ada sampai situ dah. Tu dah rumah lama geng. Tu satu banglo, anak banglo. Memang tak nampak kan. Dia bila dia gigit kita baru dia keluarkan api. Rumah lama. Lama. Tu je sebuah rumah tu jangan ke dalam hutan tu. Satu-satu yang dalam hutan. Tak tahulah apa yang kat dalam, kita tak payah masuk lah. Dalam tak ada apa nak masuk geng, dah semak